Wih. Wih, bahaya ni. Tali nak habis. Wow, tu. Selangin ni. Tali nak habis. Tali nak habis ni. Oh, gila siap. Kosong. Dah patah balik. Ada. Gila siap. Selangin dah. Tali nak habis tu Zul. Stand by stop. Sawak dah. Come on. Kalau aku tak kejar ni tadi habis dah tali ni. Dah nampak besi je. Aku tu yang aku laju tadi tu. Bahaya tak kena masuk. Tak naik ni. Pergi balik tu. Terpaksa kejar. Dia tak mau datang ni. Tadi dia lompat ni, kau nampak ni? Nampak macam senangin. Pusing balik, dah patah balik. Dia jaring, patah balik. Siap baik. Aku pergi depan. Masuk banyak. Aku je. Cebek ingat putus ni. Tu lah. Tadi dia dah patah balik lah. Pergi balik tu. Aku nak kuatkan drag takut putus. 6 LV. Cakap apa? Ui. Dah. Dia macam nak pergi ke sana. Kiri jauh. Masalahnya tali ni aku rasa tak banyak. Sebab ada putus-putus kan.
Dia tak mau naik tu. Ada. Dia nak pergi, nak shoot ni. Nak shoot. Dah. Okay, aku ambil jawab. Oh, nekan lah. Oh, weh, ikan talang ke apa ni? Talang ke GT? Bukan jenak. Bukan ni. Ikan serangin. Tak ada, tapi aku nampak badan dia tadi. Oh tu, besar weh. Oh tu. Dia dah naik. Oh, talang. Bapak ah. Dah. Ni. Okey. Dalam dia. Pegang ikut. Lepas tau. Gila bosok. Pegang ikut. Gila. Dapat ekor dah? Oh. Papa. Gila. Habis kali. Gila. Aku ingat ni apa? Senangin. Okey. Gila dia shoot dia tadi. Selamat lah, kadang takut terlucu kan. Aku pump, dia pun pump. Ini tak boleh gari ni. Sekejap, aku undut. Penat tu. Nak meter betul. 4 meter aku turun tadi. Gila siap. Ada anak ikan kecil. Gila lah. Talang, kari lah. Kena sisik kulit tau. Ya. Kalau letak Macam dalam, potong je lah tali. Sekejap, sangkut. Gila. Ambil kau. pengukur meter tak cukup. Gila. Tak kan? Meter tak cukup.